masak apa tu? Apa kata hari ni kita masak resepi yang mudah, iaitu grilled chicken chop, makan pula dengan creamy mushroom sauce. So mula kita keringkan ayam bahagian perut yang dah buang tulang, marinate dengan sos tiram, sos black pepper, brown sugar, rosemary, sebut cili, sebut lada hitam, bawang putih cincang, dan untuk naikkan warna sedikit kicap pekat. Gaulkan sampai layer sebati elok, lepas tu kita boleh perapkan sekejap dalam chiller. Panaskan minyak, lepas tu kita grillkan ayam kita tadi sampai ia masak dan golden macam ni. Untuk mushroom sauce, kita cairkan butter, masukkan bawang putih, bawang holland, tumiskan sampai ia kekuningan. Masukkan shiitake mushroom, sebut lada hitam, masakkan sekejap sampai ia masak. Masukkan susu putih dan masakkan sampai ia mendidih. Masukkan air rendaman mushroom, perasakan sedikit garam. Lepas tu kita masakkan sampai kuah tu pekat macam ni dan boleh hidangkan. Sialan menu kita hari ni, grilled chicken chop bersama mushroom sauce. Senang dan cepat je nak masak. Makan pula dengan nasi goreng memang kena. Dengan ayam tu garing bahagian luar, dalam tu masih berjuicy. Makan pula dengan creamy mushroom sauce memang sedap. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.